Malam ini Syed ajak saya ke Putrajaya. Sampailah kami ke Food Valet Putrajaya. Ngam-ngam depan RN Western Food ada meja kosong. Nampaknya kebanyakan orang pun order chicken chop and fish and chip. Jadi kami berempat pun order benda yang sama je lah. 2 chicken chop dan 2 fish and chip. Fuyo, kitchen memang busy tak henti-henti. Walaupun busy, agak cepat servis sini. Siap pun order kami. Chicken chop sini nampak sangat menarik. Ini Abang Syed yang order. Kalau dia approve, berarti memang sedap sebab dia memang ex-Western food chef. Okey, pas. Abang Syed bagi thumbs up. Saya order fish and chip. Bagi saya, coleslaw sini sangat pas sebab bukan jenis yang banjir dengan mayonis. Alamak, sedap ke ni? Fish and chip sedap. Sos sini special. Bukan tartar sos biasa, tapi special sos sendiri buat. Fries berkualiti, salad pun segar. Yummy. Next order ni untuk kawan Abang Syed. Ini Fazira dan suaminya Pian. Pian pun setuju dengan Abang Syed. Dia kata chicken chop sedap. Fazira penggemar fish and chip. Dia pun kata sos ini memang lain dari yang lain. Ikan pun goreng dengan sempurna. Sedap. Yang datang sini, wajib cuba Western food sini.